Faham? Dah lagi langsung nak pergi baca kubur mak, kubur tok. Boleh. Jangan pergi masih orang ramai tu. Faham? Tengah hari orang tanah ayah, orang tanah mak, tak pergi. Petang karang, pagi esok, time sunyi, pergi. Ajak mahram teman seorang, pergi. Tak ada masalah. Ada ulama kata boleh. Cuma syarat tutup aurat. Jangan buat benda hak khurafat. Jangan duduk lama. Tak ada masalah. Nak kenal kubur mak, kubur ayah, boleh. Hari ramai tak boleh. Kerana bolok. Dia puang capul lelaki, dia bolok wak selalu. Pikul jenazah, dah dia pitah kat depan. Orang mikul jenazah dah lah berat. Zaman dulu pikul dia rengang. Apa rengang dulu? Buluh dulu. Buluh ni dia ada sak sabar berenjuk. Nampak? D2 sak sabar racing. Tak berenjuk molek. Learning maniang. Nampak? Aluminium kerah ketum berenjuk tau. Dah sakit ni kepala baru ni. Macam rotang dengan kayu pak-pak atas baru. Nak molek tinggi rendah tukang mikul lagi pulak sakit. Huyuh hayang. Hak puang pula luar ketak. Awet pitah ke depan. Hak nu nak tengok ke awet. Nampak dah pitah depan. Tamu tengok punggung besar. Macam payang itu duduk depan. Kalau punggung tipu macam kucing tak layak dah. Main punggung je besar gitu, pitah ke depan. Dah seluar jing pun tak menerima muak. Lepas sembang itu main kat depan orang mikul tu molek. Termasuk itu kubur. Dia tunggu dah kat itu. Anak dara kau lain dengan banyak. Ni punggung. Satu. Piang pitah kat depan dua orang. Ni mikul dah lah sakit bau. Nak tengok hati rasa, tengok punggung dia. Tengok punggung dia, kau hati rasa menyembang. Nampak? Ni kata fitnah. Apa bodoh sama dia. Hak bodoh lah, cerdik lah. Dah apa kita tengok? Dah memang dah. Sebab tu Nabi larang. Dia tak boleh. Ni senggar kuat. Tutup habis pun senggar kau. Main apa Tuhan cipta hebat apa ni. Tutup habis tak usah pakai baju kurung. Kita tutup dengan toto, 5 toto. Tapi dah puang, dia ada rang dah. Tak? Dia hebat ni. Dia ada benda panggil magnet. Laki tak ada. Soyak ber orang dak erang ni. Nampak kalau lelaki dengan lelaki. Tak percaya suruh Tok Bila pakai kain baju kebaya belah apa kat unggung. Duduk depan sabasung. Gitu. Tak ada orang tengok. Pasal apa? Attraction tu tak ada, orang tu tak ada. Nampak tu ada fitnah. Jadi kacau daun halu.